Hai semua. Perkhidmatan analisis berhubung sistem, Guru Markets. Mari kita mulakan dengan ringkasan maklumat tentang syarikat. Sedikit lagi kita akan mengkaji setiap penunjuk dengan lebih terperinci. Jika perlu, anda boleh menjeda video. Kami cadangkan melihat setiap parameter perbadanan berkenaan dengan lebih teliti. Kami akan menganalisis penunjuk utama syarikat Verastem, Inc., tikar VEF-STM. Ulasan ini dibuat menggunakan maklumat pada 18 Mac 2025. Secara klasifikasi Guru Markets syarikat Verastem Inc. tergolong dalam subkategori Cancer General. 144 organisasi mengambil bahagian dalam penilaian. Ini sangat mewakili. Kami akan mempertimbangkan keputusan tentang pesanan berdasarkan hasil video ini. Keputusan keseluruhan bagi syarikat berkenaan adalah seperti berikut, tolak 8.5 daripada 10 mata. Skor purata bagi subkategori ialah tolak 1.7 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam keseluruhan pasaran secara keseluruhan, kita boleh ambil perhatian bahawa keputusan purata bagi pasaran saham S secara keseluruhan ialah 1.9 mata, terhadap markah tolak 8.5 mata daripada Verastem, Inc. Membandingkan pergerakan harga saham syarikat Verastem, Inc. dan syarikat subkategori, kita akan melihat bahawa sepanjang 12 bulan lalu saham syarikat Verastem, Inc. menunjukkan dinamik tolak 32.6%. Terhadap perubahan harga untuk subkategori 16.5%. Ini tidak menunjukkan apa-apa dengan jelas, tetapi perlu mengambil perhatian fakta ini. Permodalan pasaran syarikat Verastem Inc. bernilai $0.32 bilion. Dan huruf besar subkategori ialah $146 bilion. Verastem Inc. menyumbang bahagian sebanyak 0.22%. Ia adalah salah satu syarikat yang sangat kecil dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat dianggarkan sebanyak $0.01 bilion. Dan permodalan kunci kira-kira subkategori ialah $56 bilion. Verastem, Inc. merupakan bahagian sebanyak 0.015%. Setelah membandingkan saham bursa saham dan permodalan kunci kira-kira, kita melihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki Verastem, Inc. dalam subkategori dalam kes penilaian permodalan pasaran ialah 0.22%. Permodalan kunci kira-kira ialah 0.015%. Ini adalah 93% kurang daripada bahagian nilai pasaran. Penilaian bahagian organisasi dalam pasaran dan nilai buku subkategori, borok, tolak 1 mata. Liabiliti keuangan syarikat yang dianalisis berjumlah $0.01 bilion. Hutang kepada nilai buku mewakili 100% daripada ekuiti syarikat. Keputusan pada tahap hutang syarikat, borok, tolak 1 mata. Baki harga saham syarikat kepada keuntungan sepadan dengan kosong. Purata untuk subkategori kosong. Penilaian nilai pasaran kepada keuntungannya berbanding dengan syarikat dalam subkategori, sangat buruk, tolak 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak $94 juta. Unjuran pendapatan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Dan itu tidak baik untuk harga syarikat. Penilaian jangkaan penunjuk keuntungan masa depan berbanding dengan syarikat dalam subkategori. Buruk, tolak 1 mata. Nisbah harga kepada hasil syarikat ialah 32.2. Purata subkategori ialah 7.6 dan 324% lebih tinggi daripada purata subkategori. Penilaian harga saham syarikat kepada pendapatannya berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori. Buruk, tolak 1 mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah $10 juta. Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui.
Dan itu tidak baik untuk harga syarikat. Penilaian anggaran volum jualan masa hadapan berbanding dengan dalam subkategori. Buruk, tolak satu mata. Margin jualan adalah tolak 935.6%, dengan purata dalam subkategori tolak 65.5%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 870.1%. Penilaian marginaliti berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Bahagian syarikat mengikut bilangan kaki tangan dalam subkategori ialah 0.158%. Ini adalah 39% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Dan ini menunjukkan percanggahan antara harga pasaran semasa organisasi Verastem Inc., kemungkinan besar ke arah penilaian semula. Jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja organisasi ialah $4,407,000. Dan dalam subkategori terdapat $3,157,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 39.6%. Anggaran jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat subkategori boleh diterima, 0 mata. Keuntungan bagi setiap pekerja syarikat adalah tolak RM1,279.5,000. Purata dalam subkategori, tolak $271.7,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 371%. Anggaran keuntungan setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Jualan bagi setiap pekerja individu syarikat ialah $137,000. Dalam subkategori $415,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 203%. Anggaran bahagian hasil setiap pekerja berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Volum urus niaga jualan ialah 15.2%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 7.3%. Ini adalah penunjuk kemungkinan risiko squeeze pendek. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 66% bagi syarikat Verastem Inc. Manakala dalam subkategori tahap RC 14 ialah 50%. Berpotensi, sekuriti subkategori disebut lebih rendah daripada Verastem Inc. Harga saham semasa syarikat adalah lebih kurang $7.22. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $12.56. Dinamik anggaran sebenar dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 74%. Mari pergi ke jadual pesanan yang tersedia untuk semua orang. Pautan ada dalam ulasan yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi segala-galanya dalam keputusan musim ini dengan sistem penilaian rujukan guru, Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Hasil daripada analisis sekuriti Verastem Inc. Sistem maklumat penilaian guru, Markets keputusan dibuat. Pesanan untuk membuka jualan pada $7.23 sesaham. Organisasi dinilai menggunakan kriteria penilaian, Indeks Hakim. Take profit ditetapkan pada 4.37. Stop loss ditetapkan pada 10.09. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian, maka pesanan ditutup secara bebas pada akhir sesi pada 17 April 2025. Atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh ini. Tikar akan menjadi pesanan belian utama.
Video mengenai tawaran utama telah pun diterbitkan di saluran ini. Sekiranya mana-mana pesanan ditutup, utama atau pengimbangan, pesanan lain ditetapkan pada harga sebenar. Terima kasih banyak kepada penonton kerana menonton video ini dan menggunakan sistem bantuan daripada Guru Markets.